Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Daniel Muhammad Rofi dengan nombor matrik CP240066. Saya akan memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan sebuah runtuhan rumah di Taman Pinggiran Senawang. Saya berpendapat bahawa terdapat beberapa kemungkinan besar berlakunya runtuhan rumah tersebut. Yang pertama adalah pihak tuan rumah, pihak pemilik rumah membuat satu ubah suai rumah dengan menambah satu lagi tambahan unit di bahagian atas rumah beliau. Dan dengan gambar yang diberikan dalam laporan berita tersebut, pemilik rumah juga memasang beberapa biji panel solar dan menggunakan frame ataupun truss channel yang di mana memang lebih murah tetapi tidak digalakkan untuk mengguna bagi menampung pembebanan yang berat. Kemungkinan kedua berlakunya runtuhan rumah tersebut adalah dengan berpandukan laporan berita lain, polis mengisytiharkan bahawa pemendapan tanah berlaku di kawasan rumah tersebut. Secara tidak langsung ianya akan menyebabkan runtuhan bangunan tersebut. Ianya merupakan satu sifat alam semula jadi yang berlaku apabila tanah tidak lagi mampu menampung beban yang ada di atas tanah tersebut. Merupakan antara penambahbaikan yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah membuat kajian tanah. Kajian tanah merupakan satu proses penting sebelum memulakan sesuatu projek pembinaan. Ianya untuk memastikan bahawa tanah tersebut sesuai untuk dibangunkan bangunan serta tahu berapa beban ataupun dapat tahu untuk menampung beban yang banyak. Yang kedua adalah memilih kontraktor serta barang-barang yang berkualiti. Ianya juga merupakan langkah yang sangat penting kerana apabila melibatkan kos, sudah tentunya pemilik rumah ingin menggunakan kos rendah. Walau bagaimanapun, ianya tidak akan memberikan satu jaminan jika pemilik rumah atau pemilik bangunan hendak menggunakan bangunan tersebut lebih lama untuk didiami atau dirugi. Sekian itu sahaja dari saya berkaitan dengan ulasan video berkaitan dengan runtuhan rumah di Taman Pinggiran Senawang. Terima kasih.